Guys, hari ni kita nak belanja baju raya kepada budak-budak ni. Kam, masuk. Pilih. You nak warna apa? Okay, section budak kecil dekat sini lah. Saiz budak. Okay bro, you assist dia orang. Boleh, kurta ada dekat sini budak kecil. Boleh. Ni ada seluar apa? Ni dalam. Oh ada. Semua budak kat sini Okay. Boleh. Wah, malu dia. I call orang hari-hari SPO. Okay. So they give 10% discount. Oh guys, hari-hari kat Senawang kita belanja kan, diorang bagi lagi 10% discount. Yeah. Wah, okay, thank you hari-hari, really appreciate it. Budak lelaki dah sampai kan? Okay, letak baju, kita pilih songkok. Boleh lah, nanti dah besar sikit kepala tu boleh pakai juga. Mana songkok? Dah letak kat baku dorang. Oh okay. David, bila you buat bagi budak-budak ni baju kan, apa you rasa sebenarnya? Bila saya tengok mereka ni, saya tengok diri saya balik masa saya kecil. Hari ni saya belanja, rasa macam nak nangis lah, tapi tak boleh nangis. I know their feeling. Sebagai anak yatim, I know their feeling. So bila orang tanya, you tahu ke perasaan dia orang? Saya tahu. Sebab saya pernah lalui semua benda bang. Sampai saya besar, I've gone through everything. So hari ni saya belanja, saya happy. Sebab saya setiap kali bang, saya teringat ayah saya. Saya faham perasaan dia orang, sebab saya pun anak yatim, tak ada ayah, ibu yang besarkan. Sedara mara tak tolong. So the best part, when we are with them, Yes. they are smiling. Yes. Lagi satu, dia orang tengok video saya, dia orang happy. Tongkat mu, dia kenal video tongkat saya bang. Okey, boleh Uncle buat TikTok lagi banyak, Uncle belanja lagi Happy? Dia orang happy, saya pun happy. Apa nangis? Alah. Balik. Dia nangis bro, jangan nangis. Kalau you nangis, Uncle nangis.